dia bila dia makan. Dia tarik. Dia nak naik. Tunggu apa ni? Gate ni. Tapi kita nak tengok. Saya detect gerakan. Dia turun. Pada tengah hari ini saya berada di Empang 25, Kampung Kandang di Sungai Duyung ni. Tujuannya adalah untuk melihat perangkap buaya ni yang telah dipasang oleh Jabatan Penggilitan beberapa hari yang lepas. Jadi setakat ni buaya dia belum dapat lagi. Tapi ada cubaan dia cuba masuk, tapi dia dah keluar balik lah. Jadi harap-harap selepas ni 1-2 hari ni dipersilakanlah masuk dalam tangkar tu kan, untuk makan itik hidup kat hujung tu kan. Kalau dapat masuk perangkap, boleh kita pindahkan buaya ni ke tempat lain. Pakat sampai situ. Kaki, kaki. Betul sikit saya angkat. Aku siap.